Banyak sangat dah ni kes disiplin di sekolah kita, seperti kes buli dan gangguan seksual. Ramai yang dah jadi mangsa, tak kira lelaki atau perempuan. Ish. Ada yang gangguan fizikal, cabul, pegang tempat yang tak boleh disentuh. Ada juga gangguan bukan lisan, buat isyarat tangan, mimik muka, mulut dan ganggu murid-murid perempuan. Fui, kau buat apa? Siap pergi Weh Ferin, best je jadi pendek. Gangguan lisan pula, mengejek dan buat ayat lucah. Ish, apa banyak sangat sampah ni? Hailah. Ish, apa dah jadi dengan sekolah ni? Tak boleh jadi ni. Aku kena buat sesuatu. Ni apa tu? Ish, apa banyak ketuk-ketuk ni? Dari hujung sampai hujung, dengar tau. Sekolah kita ni banyak kes buli lah, gangguan seksual lah. Kalau macam tu, kita tolong cikgu cegah buli dan salah laku seksual. Kawan-kawan